Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menegaskan penyertaannya bersama delegasi antarabangsa ke Gaza bukan bermotifkan politik atau agama, sebaliknya berteraskan misi kemanusiaan. Katanya delegasi yang terdiri daripada pelbagai negara, bangsa dan agama itu bersatu membawa satu mesej jelas, iaitu Palestin berhak merdeka. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau bersama lebih 1,000 peserta dan lebih 100 kapal berbekalkan tekad serta keazaman menyertai misi kemanusiaan awam terbesar iaitu Global Sumut Flotilla. Amiruddin menjelaskan misi itu juga jelas menunjukkan bahawa Malaysia tegas menolak sebarang penindasan terhadap rakyat Palestin yang tidak berdosa. Pada masa sama, beliau turut memohon seluruh rakyat mendoakan semua peserta misi berkenaan berada dalam keadaan selamat dan dilindungi. 3 April lalu, Pejabat Datuk Menteri Besar memaklumkan Amiruddin akan mewakili Malaysia untuk mengetuai misi bantuan kemanusiaan ke Gaza serta delegasi Global Sumut Flotilla 2.0 sebagai usaha menyalurkan bantuan dan solidariti kepada rakyat Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelantikan Amiruddin mewakili Malaysia mengetuai misi tersebut ke Mesir bagi membantu melancarkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Baik, untuk semua peniaga, kita sedia maklum tentang isu krisis bahan api yang sedang melanda dunia ketika ini. Bukan hanya Malaysia yang terjejas tetapi keseluruhan peringkat global terjejas akibat krisis ini. Dan di peringkat Kajian Negeri Selangor, kita sedang mengenal pasti langkah-langkah yang sedang kita ambil, perancangan dan persiapan untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan lah. Dan minggu lepas pun ada perbincangan di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor yang dipengerusi oleh Datuk Menteri Besar. Dan kita dalam proses untuk menubuhkan task force, yang mana task force nanti akan dipecahkan mengikut segmen keperluan dan kepentingan sektor-sektor tertentu. Dan usahawan tidak kita lupakanlah. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan umumkan langkah-langkah susulan. Dan pada masa sama di peringkat usahawan di Negeri Selangor, kita masih lagi mengekalkan program-program ataupun inisiatif-inisiatif untuk membantu mereka ini. Dan walaupun dari segi arahan kerajaan untuk mengawal perbelanjaan dari segi peruntukan dan sebagainya, tetapi untuk usahawan kita tidak ada yang terjejas. Maksudnya dari segi peruntukan tu kita masih lagi mengekalkan peruntukan yang sama dan kita akan teruskan program-program latihan, program-program pembangunan usahawan dan program-program promosi usahawan untuk masa tahun ini. Ya, dia tak terhad kepada usahawan saja, kepada semua orang pun kalau boleh, kepada semua masyarakat. Kita bermula sekarang ni bolehlah kita mengambil langkah-langkah penjimatan sekiranya kita tidak ada keperluan untuk keluar daripada rumah pergi ke tempat-tempat tertentu. Jadi sebaiknya jangan keluar. Bukan apa, kita kena memikirkan keperluan lah, dari segi keperluan. Dan susulan dengan kenaikan harga bahan bakar ni pun akan sedikit menjejaskan kita punya perbelanjaan dan sebagainya. Dan pada masa sama kita juga harus mengelakkan pembaziran lah. Kalau sekiranya kita sebelum ini mungkin belanja agak mewah dan sebagainya, cuba untuk kita belanja secara berhemah. Ini pun antara semangat dan ataupun ikhtiar Kerajaan Negeri Selangor, yang mana baru ni MP pun telah umum di peringkat Negeri Selangor kita akan memotong ataupun mengawal perbelanjaan. Maksudnya program-program yang tidak ada keperluan, tidak memberikan impak kepada masyarakat, kita akan hentikan. Dan di peringkat pegawai-pegawai dan juga pimpinan-pimpinan negeri pun, lawatan-lawatan keluar negara akan dihadkanlah. Hanya bertumpu kepada lawatan-lawatan yang mungkin ada impak, mungkin dari segi pelaburan, dari segi pelancongan, itu kita tidak ada masalah. Tapi kalau lawatan-lawatan yang bersifat seremonial yang tidak mendatangkan sebarang impak kepada pentadbiran negeri, kita akan kawal lah. Kerajaan negeri terus memperkukuh sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU dengan menekankan latihan awal kepada keluarga dan komuniti. Esko Kebajikan Masyarakat Amfasari berkata, usaha itu memberi fokus kepada pemerkasaan ilmu dan kemahiran penjaga bagi meningkatkan keupayaan mengurus keperluan OKU. Bagi komuniti OKU pula, usaha yang sedang diperkukuhkan untuk memberdaya sistem sokongan, iaitu kita memberikan latihan di mana kita telah melancarkan modul Ibu Bapa Anak Istimewa Selangor Manis serta Akademi Yanis yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, kemahiran dan jaringan sokongan kepada kalangan komuniti OKU
bukan sahaja kepada OKU itu tetapi kepada ahli keluarga mereka. Jadi dengan kita memperkasakan dari segi ilmu dan kemahiran penjagaan kepada ahli keluarga, sudah pasti cara untuk coping mechanism terhadap sebarang isu berkaitan OKU itu boleh ditangani dengan lebih baik. Menurut beliau, dasar negeri turut dibangunkan secara inklusif termasuk dasar wanita Selangor dan dasar ekonomi penjagaan. Anfal berkata dasar OKU Negeri Selangor kini di peringkat akhir dan dijangka dilancarkan pada sidang Dewan Negeri Selangor DNS akan datang. Selain itu, beliau turut memaklumkan program Disability Equality Training DET dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman majikan terhadap kesesamaan OKU di tempat kerja. Program ini adalah satu latihan untuk kita berikan kefahaman tentang perlunya memberikan keadilan secara saksama kepada golongan OKU untuk masuk ke sektor pekerjaan. Jadi sekiranya syarikat-syarikat terutama GLC ataupun jabatan PBT memahami tentang perlunya melibat keterangkuman sosial ini, sudah pasti mereka lebih terbuka dan lebih memahami kenapa perlu libatkan OKU dalam sektor pekerjaan, terutama di jabatan ataupun agensi di bawah kerajaan negeri. Jadi dengan kita melibatkan penggubal dasar ataupun di kalangan mereka yang bekerja di peringkat pengurusan dan sebagainya, ini akan memastikan dasar dan program yang dirancang benar-benar mengambil kira prinsip inklusiviti sosial. Anfal berharap pendekatan menyeluruh itu dapat memperkokoh ekosistem sokongan serta meningkatkan kualiti hidup golongan OKU dan keluarga mereka. Universiti Selangor UNISEL memeterai kerjasama bersama Tsingtao Automotive Research Institute of Jilin University China bagi memperkukuh penyelidikan serta latihan dalam bidang kenderaan tenaga baharu atau NEV. UNISEL memaklumkan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dengan kerjasama Konsortium Technical Education Contact itu sejajar dengan peralihan pesat industri automotif global ke arah teknologi yang lebih hijau dan lestari. Menurut Presiden dan Naib Chancellor UNISEL, Profesor Emeritus Insinyur Datuk Dr. Hassan Basri, kerjasama tersebut merupakan langkah signifikan dalam usaha memperkukuh ekosistem pendidikan dan penyelidikan berteraskan teknologi masa depan. Kerjasama itu juga katanya bukan sahaja membuka ruang kepada perkongsian kepakaran dan teknologi, malah berpotensi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri. Majlis menandatangani MOU tersebut diadakan di UNISEL pada 8 April lalu yang disempurnakan Dr. Hassan, manakala Jilin University diwakili oleh Naib Presiden Eksekutifnya Profesor Dr. Guo Fei dan Kontak diwakili pengerusinya Saharan Ibrahim. Sementara itu, Dr. Guo Fei memaklumkan universiti tersebut telah menjalinkan kerjasama dengan Majlis Pendidikan Teknikal Kebangsaan Malaysia sejak 2024 sekaligus menjadikan projek berkenaan mempunyai asas kukuh untuk dilaksanakan. Kerjasama tersebut bakal menggabungkan pelbagai program latihan sedia ada antara kedua-dua universiti bagi mewujudkan model pembelajaran bersepadu yang menggabungkan teori, latihan industri dan pembangunan kemahiran praktikal yang pertama seumpamanya di Malaysia.